Raksasa yang sombong ini yakin bahawa mereka akan menghancurkan para pejuang kecil itu tanpa perlu berpeluh sedikit pun. Tetapi para Daud yang berani itu enggan menelan penghinaan tersebut dan tampil ke hadapan untuk menghukum Goliat yang angkuh itu. Di sini terbukti bahawa saiz bukanlah segala-galanya. Mighty Mo ialah bola pemusnah Samoa seberat 129 kg mampu menghantar sesiapa sahaja ke alam lain dengan tumbukan nuklearnya. Suatu hari, penganjur memberinya lawan yang mudah. Seorang lelaki Thai kecil bernama Cao Clay dengan perbezaan berat yang sangat ketara iaitu 59 kg antara mereka. Mo mula melancarkan tumbukan seperti penukul, seperti seorang lelaki menghentam seekor lalat dengan penutup lubang pembetung. Tetapi Cao Clay menyimpan gerakan terakhirnya. Dia melompat ke udara dan menghentak lutut terbang tepat ke rahang Mo. Gergasi seberat 129 kg itu rebah seperti sebuah bangunan runtuh. Seorang lelaki yang beratnya separuh daripada dia baru saja menewaskannya secara kalah mati dengan satu gerakan yang diambil terus dari sebuah filem seni mempertahankan diri. Tetapi jika satu lutut terbang boleh menjatuhkan seorang gergasi, tunggu sehingga anda lihat apa yang berlaku apabila masa seorang gergasi tamat dalam 21 saat. Thomas Chervinsky, yang dianggap pada masa itu sebagai pejuang seni bela diri campuran paling berat dalam sejarah, 574 kg. Seorang lelaki yang begitu besar sehingga dia mempunyai atmosfernya sendiri. Di sebelahnya, Mark Potter dengan 108 kg kelihatan seperti seorang lelaki yang tersesat ke tempat yang salah. Potter terus menyerang, menjatuhkan gergasi itu ke atas kanvas dan menyudahkan dengan ground and pound sehingga pengadil campur tangan untuk menyelamatkannya. This is frantic ground and pound jackhammering shots. He's got to be looking to stop it this soon. It's over. Tetapi jika 174 kg tumbang dalam 21 saat, bayangkan apa yang berlaku apabila seorang blogger YouTube naik ke gelanggang dengan seorang lelaki yang kelihatan seperti diukir daripada marmar. Josh Bregner belum pernah kalah dengan tubuh seperti Apollo. Benar-benar yakin bahawa otot-ototnya akan menghancurkan blogger gemuk Salt Papi, seorang lelaki yang pelan latihannya terdiri daripada permainan video dan burger keju berganda. Tetapi sebaik saja loceng berbunyi, Papi mengambil alih sepenuhnya, mempermainkan Bregner seperti seorang kanak-kanak yang tidak berdaya. Akhirnya, dia menghantar gergasi berbadan Olimpik itu terus ke lantai dengan satu tumbukan yang tiada siapa sangka akan datang. Sofa menewaskan Gil. Josh pulang ke rumah untuk memikirkan semula segalanya. Tapi bercakap tentang penghinaan besar-besaran, mari kita bincangkan apa yang berlaku apabila 75 kg berdepan dengan 192 kg pada malam tahun baru. Raksasa burger ini dipanggil Butterbean. 192 kg kemusnahan yang telah menewaskan berpuluh-puluh lelaki hanya dengan sebelah tangan. Pada malam tahun baru, mereka mempersembahkan seorang lelaki Jepun seberat 75 kg bernama Genki Sudo. Daripada bertukar tumbukan dengan bola pemusnah itu, Sudo terus mengambil posisi guard dan menarik Butterbean ke dalam dunianya. Lantai. Butterbean tidak berdaya seperti ikan paus yang terdampar di atas kanvas, langsung tidak dapat memberi sebarang tindak balas. Sudo mengenakan kuncian tumit kepadanya dan lelaki seberat 192 kg itu menyerah kalah dalam masa kurang daripada 2 minit. Sudo meraihkannya dengan menari di atas gelanggang. Butterbean hanya duduk di situ tertanya-tanya apa yang baru saja berlaku. Tetapi mimpi neri Butterbean masih belum berakhir.
kerana ada seorang lagi lelaki yang lebih kecil sedang menunggu dengan sabar untuk menghancurkan kakinya. Butterbean masih lagi raja dalam pertarungan 4 pusingan dan dia datang bersedia untuk menghancurkan Mike dalam 4 pusingan itu. Tetapi Mike ada rancangan lain untuk gergasi itu. Sejak loceng pertama dibunyikan, Bernardo mula menghancurkan kaki Butterbean secara sistematik dengan tendangan rendah yang brutal. setiap satu menghasilkan bunyi hentakan yang menjijikan. Jelas mencairkan asas gergasi itu seperti air panas ke atas ais. さあローキック、吸収します。大きな武器となっているこの脂肪。ローキックの連続、痛がっている、痛がっている。ローが効いている。さあそれでも前に出て、その注目の第1ラウンド、2分が経過し、さすがアメリカボクシング。足が効いている。左足が効いている。左のフック、パンチも当たっていった。さあ効いている。膝切り。さあどうだ。さあどうだ。あと3秒、2秒、1秒、もつかの。 Pada pusingan kedua, dengan kaki Butterbean yang sudah hancur sepenuhnya dan pergerakannya sangat terhad, Bernardo melancarkan satu tendangan ke kepala yang sempurna, tepat mengenai tengkorak gergasi itu, menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Namun begitu, sesetengah gergasi belajar daripada dihancurkan. Dan kemudian ada Akebono yang mengambil masa lebih lama untuk belajar. Gergasi ini bernama Akebono, seorang bekas Yokozuna sumo seberat 227 kg yang memutuskan selepas bertahun-tahun menguasai dojo untuk menghormati dunia kickboxing dengan kehadirannya yang besar. Suatu hari, dia berdepan dengan Remy Bonjasky, si gentleman terbang. Hanya 109 kg ketepatan Belanda dalam kickboxing. Akebono terus mula menggunakan taktik sumonya, menolak dan menggoncang. Seolah-olah dia terlupa bahawa itu bukan dojo dan ada tumbukan sebenar yang terlibat. Tetapi Bonjasky terlalu pantas, terlalu teknikal dan terlalu berdisiplin untuk diintimidasi oleh seorang lelaki yang bergerak seperti permainan yang memuat dengan perlahan. Jadi, petarung yang lebih kurus itu memutuskan untuk menjatuhkan pencakar langit itu dari asasnya. Dia melepaskan satu tendangan tinggi yang dahsyat yang menghantar gergasi seberat 227 kg itu terhempas ke atas kanvas. Pengadil segera campur tangan, sementara Akebono bergelut untuk memahami apa yang baru sahaja berlaku. Remy Bonjasky baru sahaja menewaskan seorang legenda seberat setengah tan hanya dengan menggunakan kelajuan, ketepatan dan timing. Bob Sapp, 170 kg logi kimia bergerak. Tetapi di sinilah kelainannya. Dalam pertarungan ini, dia adalah yang paling kecil. Akebono membawa seluruh keluarganya untuk menyaksikan debutnya. Satu kesilapan besar. Wait! Akebono! See that very often. Bob Sapp traditionally is the aggressor in all of his fights. Fight. Bob Sapp, another low kick. I like how Akebono just pushes Bob Sapp away and says, "No." Nice low leg kick landed by Sapp. Oh, nice right hand. Akebono, he just shoves Bob Sapp. Sapp segera menyedari bahawa lawannya langsung tidak mempunyai pertahanan terhadap tumbukan dan mula melepaskan tumbukan kuat seperti seorang lelaki yang ada dendam. And then he holds his hands. How about that? Oh no! Is dead. Dia menjatuhkan Akebono seperti sebatang pokok oak yang tumbang. Kemudian, sekali lagi dia jatuh ke lantai dengan muka ke bawah dalam posisi yang membuatkan dia kelihatan seperti seekor katak gergasi sedang tidur. Finish Akebono in his first round. 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination. That is. Tetapi Akebono jelas memerlukan pendapat ketiga tentang perkara itu. Pada ketika ini, Akebono sepatutnya sudah ada ahli terapi peribadinya dalam senarai panggilan pantas kerana penganjur perlawanan jelas ada dendam terhadapnya. Kali ini, mereka menjodohkannya dengan Royce Gracie,
legenda Jiu-Jitsu Brazil seberat 82 kg yang sudah menjadikan seluruh kejohanan Ultimate Fighting Championship pada zaman awal sebagai taman permainannya sendiri. 82 kg lawan 227 kg. Perbezaan sebanyak 145 kg. Sejak detik pertama, Royce merapatkan jarak. Dia berjaya mendapatkan pegangan dan keajaiban Gracie menunjukkan magis gelapnya walaupun berdepan dengan lelaki hampir 3 kali ganda lebih besar daripadanya. 肩には回らないと思う、三角は決まらないと思ったんですけど、重くなったって言われたんですけど。足を使って左に持ち上げている。揚げ物の腕が伸びた。腕が伸びた。揚げ物伸びた。さあ耐えるか。アームバーだ。腕が伸びている。Sekarang, setelah kita tetapkan bahawa Akebono adalah masalah untuk semua orang, mari kita perkenalkan secara rasmi satu lagi penjahat yang sering muncul dalam video ini, Bob Sapp. Pada ketika itu, dalam kerjayanya, Bob Sapp telah menewaskan juara K1 4 kali, Ernesto Hus, secara knockout sebanyak 2 kali. Dia dianggap hampir tidak terkalahkan. Tetapi, Ray Sefo tidak bersetuju. Sapp mara ke hadapan seperti mesin penggelek sambil melancarkan tumbukan yang memusnahkan. Sefo berjaya bertahan pada pusingan pertama, memilih tumbukannya dengan sabar. U nogama, a šta je u glavi vidjet ćemo, mišići su tu, deće, čuveni Sugarfoot Sefo. Bob Sapp, Reja Sefo ugao. Ovo je šampion, pogledajte Reja. Pada 29 saat pusingan kedua, Sefo melepaskan tumpukan kanan, balas yang dahsyat ke rahang gergasi itu dan raksasa tersebut rebah ke lantai. Ko preživi, pričat će Ray Sefo za sada uspeva da opstane. Ini membuktikan bahawa menjadi mimpi ngeri seberat 158 kg tidak bermakna apa-apa apabila seseorang yang benar-benar mempunyai teknik memutuskan sudah cukup. Tetapi Sefo bukanlah satu-satunya yang mempunyai rancangan untuk memalukan raksasa itu. Kerana lelaki biasa yang kelihatan paling berbahaya dalam sukan tempur mempunyai janji temu dengan Sapp Ikoisa Minoa, 84 kg. Dia kelihatan seperti seseorang yang anda akan lihat membeli belah di pasar raya. Di dalam gelanggang, seorang pembunuh gergasi profesional. Sapp mempunyai kelebihan 86 kg berbanding dia dan boleh menggunakan 2 Minoa sebagai barbel. Tapi Minoa tidak peduli. Dia segera cuba melakukan takedown dan menarik gergasi itu ke atas kanvas. Right from Minoa man. Single leg here from Minoa man. Can he get Bob Sapp down? They go to canvas. This is exactly where Minoa... He can choke perhaps. Minoa man slips out of there. Good for Minoa. He can turn it up if he gets his hips underneath him. Dia bergerak ke belakang Sapp, mengenakan kuncian Achilles yang sangat kuat dan raksasa seberat 170 kg itu menyerah kalah kepada seorang lelaki yang kelihatan seperti akauntannya. Minoa man coming Here by. he's going for it. He's going for it now. He's got the Achilles lock. It's a good position with the leg up like that and the knee turned. It's a very vulnerable place for the Achilles lock. Tetapi kisah penghinaan Sapp masih belum berakhir. Kerana seorang datuk dari Hungary berumur 47 tahun mempunyai sesuatu untuk diperkatakan tentang perkara itu. Bob Sapp masih besar, sangat besar. Masih memegang gelaran tikus paling kotor dalam sukan tempur. Masih memilih lawan yang dia fikir mudah dikalahkan. Kali ini, mangsa Sapp ialah seorang lelaki Hungary berumur 47 tahun bernama Kunkli Tibadar, seberat 77 kg. Sapp mempunyai kelebihan 93 kg berbanding dia dan kelihatan sangat santai. Sapp mara ke hadapan, melancarkan tumbukan padu yang bertujuan untuk menamatkan semuanya serta-merta. Sapp azonnal... Tetapi Tibadar kekal tenang, mengekalkan pertahanan yang kukuh dan menunggu dengan sabar seperti seorang lelaki yang telah membuat persiapan dan kemudian mengulanginya lagi. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És nem kapott. Mögöttem megőrülnek, főleg a hölgyek, és ezt megint nem mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázz, vigyázz! Tibadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen. A megőrült. Kemudian, apabila Sapp melampaui batas,
dengan satu lagi tumbukan yang tidak terkawal. Tibadar membalas dengan satu tumbukan tepat yang menghantar raksasa seberat 170 kg itu terhempas ke atas kanvas. Hogy botrány legyen. Nehogy botrány legyen. Csak nem lesz belőle. Az egész nagyon jól csinálja, nagyon jól Csatnyorovics. Kész, vége! Datuk itu bukan sahaja terselamat daripada raksasa itu, malah dia memberi pengajaran seperti seorang datuk yang tegas mengajar cucunya yang manja, satu pengajaran yang tidak akan sama sekali dilupakan. Kisah Bob Sapp telah pun berakhir secara rasmi. Tetapi, bagaimana pula dengan seorang lelaki yang memutuskan untuk menewaskan bukan satu gergasi dalam satu malam, tetapi dua? Jan Norge, seorang gergasi dari Afrika Selatan dengan ketinggian 2,11 meter dan berat 151 kg. Seorang lelaki seperti Jan Norge, gergasi dari Afrika Selatan, 2,11 meter dan 151 kg. Sokut Ju adalah seorang petarung kelas para berat dengan berat 93 kg yang memberi kelebihan 28 cm dan 58 kg. Gambaran itu hampir seperti sketsa komedi. Sokut Ju menyerang tanpa rasa takut, menjatuhkan gergasi itu dan melepaskan tumbukan yang dahsyat sehingga pengadil terpaksa campur tangan untuk menyelamatkan apa yang tinggal daripada Norge. Sokut takes him down inside the half guard on top. Big right hand, almost put him through the canvas. Jan Mateo forced to cover up, but he is copying an absolute beating. Sokut just monstering him. It's all over. It's all over. Oh, Sokut losing the... Satu pusingan dan seorang gergasi musnah. Tetapi di sinilah kuncinya. Ia masih belum selesai. Malam yang sama, dewan yang sama dan Sokut Ju yang sama. Tetapi di separuh akhir, dia bakal berdepan dengan si raksasa itu sendiri. Bob Sapp, 159 kg otot. Sokut Ju baru sahaja menewaskan seorang gergasi seberat 151 kg 20 minit sebelum itu. Dan dia langsung tidak akan mengurangkan rentaknya. Sejak loceng pertama dibunyikan, pembunuh Afrika itu menyerang dengan semangat nekat yang sama. Enggan membiarkan Sapp sempat mengatur kedudukan, sentiasa mengelilinginya dan melancarkan tumbukan. 오늘 노브레이키. 자, 1라운드 시작까지 나오는 스코어는 밥샵. 자, 밥샵의 전진 러쉬. 치고 중심 잡고 있는 밥샵인데요. 아, 라이트 크게 빗나갑니다. 어을 지르면서 밥샵. 자, 다리 하나 낙하채면 했는데요. 자, 이제 매질이 시작이 되나요? 네. 자, 파운드. Apabila Sapp cuba menangkapnya, Sokut Ju meledak dengan satu takedown, menjatuhkan raksasa seberat 159 kg itu ke tanah, seolah-olah dia hanyalah sebuah guni konkrit basah. 자, 해머리 파운드 여기서 들어갑니다. 아, 그리고 처음부터입니다. 레프리 스탑. Sokut Ju secara rasmi telah menjadi orang biasa yang kelihatan paling berbahaya dalam sejarah sukan tempur. Hong Man Choi, kolosus Korea yang mempunyai ketinggian 2.18 meter dan berat lebih daripada 158 kg. Seorang lelaki yang telah bertahun-tahun mencatat nama lawannya dalam buku mautnya dan memandang setiap seorang daripada mereka dari ketinggian yang mengagumkan. Malah pada hari, juara semasa heavyweight K1 terpaksa benar-benar mendongak apabila lelaki ini masuk ke dalam bilik. 4년생입니다. 자, 신장차가 한 20cm 가량 나고 있는. Choi tidak gentar. Dia melancarkan satu tumbukan padu yang menjatuhkan Badr ke atas kanvas. Tetapi Badr segera bangkit dan mula menghentam gergasi itu dengan pukulan-pukulan ganas ke badan, seperti seorang lelaki yang menggali gunung dengan penumbuknya sendiri. 들어가다가 카운터를 맞을 수 있으니까요. 자, 앞면 좌호, 그래서 오히려 뒤로. 자, 자, 로키. 해준 다음에 안 들어가는 게 좋은데요. 당은 선점을 하고 있습니다만, 나르도 위기를. Pada penghujung pusingan ketiga, Choi hampir tidak mampu berdiri lagi. Pasukannya di sudut gelanggang, melihat bagaimana lelaki mereka menjadi seperti pelajaran anatomi secara langsung, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelum ini dan melemparkan tuala. 드립이 됐는데요. 네. 아, 여기에 파울을 선언합니다. Badr Hari baru sahaja membuktikan bahawa walaupun gergasi yang paling besar pun mempunyai organ. Dan organ-organ itu boleh diserang, dimusnahkan dan dirosakkan sepenuhnya. Hong Man Choi telah 6 tahun menjauhkan diri daripada sukan tempur. Mungkin untuk memulihkan diri atau mungkin untuk mempertimbangkan semula keputusan hidupnya. Mungkin kedua-duanya sekali. Dia kembali. Dia masih mempunyai ketinggian 2.18 meter. Dia masih memancarkan aura kebal yang datang daripada penampilannya seperti sebuah bangunan yang telah belajar memakai sarung tangan. Lawan dia ialah Carlos Toyota, 30 cm lebih rendah.
Toyota mengelilingi dengan berhati-hati. Kemudian dia memutuskan bahawa sikap berhati-hati itu dibesar-besarkan. Dia menerpa ke hadapan dan melurus pantas kilat, menghantar gergasi Korea itu terus ke stesen minyak. 들어갑니다. 토요타. 최은단 불꽃이 튀깁니다. 나타나. 정말. 30 April 1993. Final pertama K1 World Grand Prix dalam sejarah. Ernesto Hust, lelaki yang akan memenangi 4 kejuaraan dunia, masih belum menjadi legenda, dan Branko Sikatic sedang bersedia untuk mencipta sejarah. Haas mengawal rentak. Beberapa saat sebelum tamat pusingan, nampaknya dia akan memenanginya. Kemudian Sikatic mara ke hadapan dengan satu hook kiri dan satu tumbukan overhand kanan yang sangat kuat mengenai tepat pada sasarannya. Hurst tidak sedarkan diri sebelum jatuh ke atas kanvas. Levaner sudah pernah mengalahkan Han sekali, menjatuhkannya beberapa kali. Jadi apabila Han memilihnya sekali lagi dalam perlawanan akhir K1 Grand Prix, seluruh stadion fikir Han sudah hilang akal. Sejak loceng pertama dibunyikan, Levaner kelihatan yakin. Pada pusingan kedua, Han membaca kombinasi Levaner dan melancarkan tumbukan kanan yang tepat mengenai dagunya. Levaner tidak sedarkan diri sebelum jatuh ke atas kanvas. Han akhirnya memenangi keseluruhan kejohanan pada malam itu. Kisah itu sepatutnya berakhir di situ. Tetapi Levaner kembali selepas 14 tahun pada 5 Oktober 2024. Levaner, berumur 51 tahun, kembali ke gelanggang buat kali pertama dalam tempoh 14 tahun. Lawannya, Kaji, baru sahaja mengalami 5 kekalahan berturut-turut. Tiada siapa menjangkakan sebarang masalah. Pada pusingan pertama, Levaner kelihatan seperti seorang maestro veteran seperti dahulu. Kemudian, Kaji meluru ke hadapan, memerangkap legenda itu ke tali gelanggang dan melancarkan satu tendangan ke kepala yang sangat tepat pada masanya. Jaguh K1 itu rebah tidak sedarkan diri. Marcelo Garcia, seberat 77 kg, memasuki division terbuka di mana tiada kategori berat badan. Lawan beliau ialah Rico Rodriguez, bekas juara kelas berat Ultimate Fighting Championship, seberat 136 kg dengan perbezaan 50 kg tanpa tumbukan untuk menyamakan keadaan tanpa pukulan bertuah. Hanya kemahiran tulen menentang saiz tulen. Rodriguez cuba menggunakan saiznya untuk menindih dan mengawal Garcia. Tetapi Marcelo bergerak seperti air, mengalir dari satu posisi ke posisi lain. Tidak pernah membenarkan petarung kelas berat itu mengawal walau sedikit pun. Kemudian Garcia menjatuhkan Rodriguez. Dengan pantas beralih kepada kunci tumit dan Rodriguez menyerah hampir serta-merta, mengetahui bahawa memang tiada jalan keluar. Igor Bobchanchin, sebuah bola pemusnah dari Ukraine seberat 100 kg. Satu prinsip, marah ke hadapan dan hancurkan semuanya. Lawan beliau, Fred Floyd, mempunyai berat 160 kg dan menghabiskan masa sebelum pertarungan cuba menakut-nakutkan beliau,
Tetapi Igor kelihatan langsung tidak terkesan. Floyd cuba mengasak beliau di sekeliling gelanggang. Tetapi Igor membalas dengan kombinasi pukulan yang kejam, menyasarkan tanpa belas kasihan ke bahagian paling lemah gergasi itu. Wow! Fister just flying all over, a knee to the side. Both these fighters going all out. They are not going to grapple in this one. Both fighters going in. Floyd terus bergerak sehingga berat badannya sendiri membuatkan dia kehabisan nafas. Kemudian Igor mendaratkan kombinasi yang terus memadamkan lampu gergasi itu dengan satu tumbukan sahaja. In the capital city, and this has just been one great bout. And they go almost to the 13-minute mark. Again, no time limit, so these guys will fight until one of them cannot no longer continue, either by knockout or submission. And right now, Igor going away with the right hooks. This time with the left, he is tapped out. Brad Floyd has said he's had enough. Pada waktu pertarungan ini, Andrei Arlovski sudah dikenali sebagai Pitbull. Sudah menjadi seorang petarung yang sangat berbahaya dan berpengalaman, yang menjadikan cabaran untuk lawannya hampir mustahil. Lawan itu ialah Vyacheslav Datsik, berumur 16 tahun dan membuat penampilan sulung sebagai profesional. Sepanjang pusingan pertama adalah satu penyiksaan sebenar. Pitbull menguasai dan Datsik menerima semua tumbukan. Perbezaan pengalaman jelas kelihatan dari mana-mana tempat duduk di dewan itu. And gets taken down, and it's a wild and woolly. He may be in danger of being submitted in this position. But I knew it really well. Look at him pulling. Exact. Here I come. Go. I want, like, this is the infamous lunch money fight. Extremely technical move, and that's it. Tetapi hanya beberapa saat kemudian, remaja yang baru membuat penampilan sulung itu secara tidak dijangka menghantar Arlovski ke alam mimpi dengan satu tumbukan yang tiada siapa di dewan itu sangka akan berlaku. Remaja berusia 16 tahun itu baru sahaja menumbangkan seorang juara masa depan Ultimate Fighting Championship. Pada tahun 2014, seorang remaja berusia 17 tahun bernama Tenshin Nasukawa membuat penampilan profesional pertamanya. Pelajar yang bakal menjadi bintang dunia itu berhadapan dengan Tomo Aramatsu, 9 tahun lebih tua daripadanya, yang dijangka akan menang dengan mudah. Nasukawa segera mula menghujani Aramatsu dengan serangan penuh keanggunan, seperti balet yang tidak dijangka daripada seorang remaja. Kerana bukan jenis yang suka membuang masa, anak muda berbakat itu tidak berlengah-lengah dan segera melancarkan tendangan tinggi paling ganas malam itu, menyebabkan Aramatsu tersungkur tidak sedarkan diri. Martin Sultic, 119 kg otot dan keyakinan diri yang berlebihan, menerjah bagaikan api marak sambil terus menghayun tangan dan langsung tidak menghormati kekuatan lawannya. Lawan beliau ialah Kirill Sidelnikov, berumur 19 tahun, seberat 104 kg dan berasal dari pasukan pertarungan Red Devil milik Fedor Emelianenko sendiri. Sultic mara ke hadapan dengan tangan di bawah sepanjang pertarungan, melancarkan tumbukan seperti seorang lelaki yang benar-benar percaya bahawa saiz sahaja sudah cukup untuk menewaskan lawan. Like a fireball. Big Saltashik doesn't seem to respect man at 229 pounds, and he looks he's avoiding the big strikes. Huge, going to gas carrying around that kind of weight. You're not going to win. You see, Saltashik does not have a traditional, and even when he blocks it slightly, it still moves him backwards. Tetapi Sidelnikov kekal sabar, menggerakkan kepala dan menunggu saat yang sesuai. Kemudian, pukulan cangkuk kanan mengenai dagunya dengan tepat dan Sultic jatuh ke atas kanvas dalam keadaan benar-benar terpinga-pinga. Mikhail Koklaev, lelaki kuat dari Rusia, seorang jaguh yang memecahkan rekod, seorang lelaki yang telah membengkokkan besi, mengangkat beban mustahil dan telah mendapat penghormatan daripada semua orang dalam dunia sukan kekuatan. Dia mencabar Alexander Emelianenko, adik kepada Fedor, seorang mesin pertarungan profesional yang telah berlatih untuk mencederakan orang jauh
sebelum Koklayev terfikirkan idea itu. Tetapi sebaik saja profesional itu mula bertarung dengan sepenuh tenaganya, timbunan otot yang dibina dengan teliti itu dengan cepat bertukar menjadi sesuatu yang sangat berbeza. Mariusz Pudzianowski, 5 kali lelaki terkuat di dunia. Satu nama yang bergema di seluruh dunia sukan kekuatan. Dia datang dengan rancangan untuk menjatuhkan Peter Graham dengan menghentamnya menggunakan tumbukan seperti tukul dan berat badannya sendiri. Dan sepanjang sebahagian besar pusingan pertama, ia berkesan. Szykuje tego prawego luja, będzie sprowadzenie na wykluczaniu. Paraliżyskim rywalem Mariusz Pudzianowski, a to chyba nie jest do końca rozsądne. Rozsądne jest szukanie partnera. Mało czasu, a więc szarp do góry Mario. Nie w ten sposób. Ale odpowiedział sierpowy. Odpowiada i znów rusza, ale znów bardziej efektywnie pracuje nad twarzą Mariusza Pudzianowskiego. Mariusz Pudzianowski ma możliwości, aby z tej pozycji wyjść. Nie jest w stanie także w tej... Pada pusingan kedua, Pudzianowski cuba menjatuhkan lawan secara terdesak. Dia gagal dan akhirnya terbaring terlentang tanpa sebarang pertahanan. I to będzie chyba egzekucja na Polaku. Peter Graham idzie po zwycięstwo w main evencie. Mnóstwo tych ciosów młotkowych, teraz łokci, za chwilę przerwie walkę Tomasz Bronder, dlatego że Pudzianowski nie odpowiada. Już powinien przerwać ten pojedynek Tomek Bronder. To jest przerwa. Nikolai Valuev, si raksasa dari timur. 2 meter tinggi, 143 kg. Juara heavyweight Persatuan Tinju Dunia. Di sebelahnya, David Haye dengan berat 95 kg kelihatan seperti peninju cruiserweight yang tersalah kategori. Tetapi, Haye tidak datang untuk membiarkan dirinya diintimidasi oleh saiz lawan. Switch will move over back. See, that's the big question already. Seem to catch value. Watched him studiously. They've worked on things. Pusingan demi pusingan, Haye mengatasi gergasi itu, mendedahkan kebenaran asas bahawa saiz tidak bermakna apa-apa tanpa kelajuan untuk mengenakan tumbukan atau pertahanan untuk mengelak serangan lawan. At the halfway stage. Championship fights. And he's nearly always at home about. Impress the judges a little bit more. Valuev is winning. Untuk pusingan penentu, Kolosus seberat 143 kg itu sudah keletihan. Setiap tumbukan menjadi semakin perlahan. Pertahanannya runtuh. Dan Haye menghancurkannya dengan ketepatan yang sangat tinggi sepanjang 12 pusingan penuh. Frustrated Valuev with enough to at least once during the fight. Is the big question. Good right. Apabila loceng penamat berbunyi, David Haye meninggalkan gelanggang sebagai juara heavyweight baru Persatuan Tinju Dunia. Dia baru saja menewaskan seorang lelaki yang beratnya lebih 45 kg daripadanya sepanjang 12 pusingan penuh. Two good shots from... Needs more of that. Sometimes he must feel like it's paper darts against the mouth. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here. Hey, gets to Valuev, who definitely... Majority decision from London, England, and no. David Haye is the WBA heavyweight champion of the world. Tetapi kita telah meninggalkan nama yang paling dikenali dalam video ini untuk akhir sekali. Kerana alam semesta telah menyimpan detik yang paling memuaskan untuk akhir sekali. Hafthor Bjornsson, gunung dari Game of Thrones. Dia begitu yakin dengan saiz badannya sehingga mencabar petarung Ultimate Fighting Championship dan pemegang tali pinggang hitam Jiu-Jitsu Gunnar Nelson. Dia langsung tidak tahu bahawa dia sedang menandatangani hukuman mati untuk dirinya sendiri. Oh, what he's thinking of something. Dia melilit Bjornsson seperti seekor anaconda, menutup semua ruang untuk melepaskan diri, sehingga gunung itu tidak mempunyai pilihan lain selain menyerah kalah.
Malah gergasi paling terkenal dalam sejarah televisyen pun menyerah kalah. Otot tidak penting dalam pertarungan sebenar. Ia hanya membuatkan penyerahan itu kelihatan lebih hebat di hadapan kamera.